No, apa yang mencetuskan, I mean, after you tengah buat NGO, bantu orang ni dengan hati yang mulia, you started with that. Apa yang trigger, this is pendapat lah, apa yang trigger sehingga mereka tergamak to get involved with benda yang tak sepatutnya as a trainer, dari segi psikologi, dari segi observation? Saya rasa ni based on observation lah. Ini kita punya POV, kita punya opinion. Based on saya punya pemerhatian. Tidak ada tak ada kajian lah. Saya nampak sebab orang Malaysia ni orang yang baik dan pemurah. Dia mengambil kesempatan di atas that one consider demographic, psychographic orang Malaysia. Orang Malaysia lah kot. Okay. Kan? Baik dan pemurah, maknanya kita boleh tengok iklan-iklan dekat Facebook pun kan. Keluar iklan Hafiz Hamidun wow-wowkan saya dekat TikTok. Wow balik. Kita boleh tengok orang buka madrasah, buka tahfiz, buka persatu-persatu ini kan, tapi menggunakan alasan-alasan tertentu untuk kepentingan peribadi. Benda tu wujud kan. So dalam keadaan sedar lah, maknanya they know dia jumpa loophole, is it? Macam dia boleh gunakan benda ini untuk melempiaskan apa yang dia inginkan. So tak ada badan yang boleh monitor before it started. Macam contoh filem Tom Cruise Minority Report, tak boleh kita tahu dulu. Soalan sembang kacik lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama kali kita ke udara dalam Peduli Podcast, episod eksklusif, kita katakan, bersama dengan isu semasa pada hari ini, dan kita bawakan tetamu yang sangat istimewa, iaitu orang kuat NGO, Encik Muhammad Hafiz Abdul Hamid ataupun Hafiz Bai. Kenapa kita nak tanya kenapa Bai? Beliau merupakan setiausaha agung kepada pertubuhan Ikram, yang mana ada benda yang kita nak tanya jugalah. Tapi untuk show malam ini, untuk Peduli Podcast di TikTok live juga kita nak berkenalan dahulu dengan Encik Hafiz, yang mana rancangan ini dibawakan oleh ataupun ditaja oleh Kopi Italia. Dah order kopi Encik Hafiz? Lepas ni. Lepas ni. Tak nak order sekarang masa tengah live. Tak nak Alright, selamat datang ke Peduli Podcast, Cik Hafiz. Terima kasih banyak atas jemputan. Alright, secara santai kita nak berkenalan dulu dengan Cik Hafiz. Silakan. Terima kasih banyak. Saya nak pakai apa? Wan ajaib. Boleh. Wear ke Wan Syahrul dan sebagainya. Okay. Pertamanya terima kasih banyak kerana menjemput saya ke radio, Peduli Radio pada hari ini. My first impression bila sampai tadi macam wow, this is something rare. Apabila kita bersiaran secara open macam ni di tempat orang lalu lalang. Orang tak tahu, saya tunjuklah. Lalu lalang. So bismillah, nama saya Muhammad Hafiz Abdul Hamid. So biasanya orang panggil saya Hafiz ataupun Bai, B-A-I Bai. Normally orang panggil saya Hafiz Bai lah. Okay, dan mana dapat Bai tu, ni cerita zaman sekolah. Sekolah menengah, hari pertama di asrama, orang kata muka saya macam anak Bangladesh. Yeah. Dia macam tu. Dia kata kau ni macam anak Bangla bro kan. Jadi kita panggil kau Bai lah. Lebih kurang macam tu lah. Tu form berapa tu? Ke darjah? Form 1 dia tak ada hari pertama, hari kedua dekat asrama. So then melekat sampai sekarang. Tapi dia ada kisah inspirasi lah. Maknanya saya semasa sekolah dahulu, saya punya self esteem saya rendah. Kurang berkeyakinan, takut kan. Tapi bila dapat nama baru ni, dia macam ada satu semangat lain sikit lah. So, sebelum Bai tu rendah diri, sangat pemalu dan sebagainya. Self esteem rendah lah, memang tak confident lah. Jadi bila dapat nama baru ni, kita rasa macam lain sikit lah. So saya start develop saya punya self esteem, confident makin bagus, berani naik pentas dan sebagainya lah. Tapi sebenarnya benda tu jarang tau. Maknanya selalu orang bagi gelaran, kita akan jadi lebih down dan sebagainya kan. Tapi awak take it as a compliment. Itu adalah satu pemangkin untuk awak jadi lebih bagus. Even though
that kind of gelaran tu di-associate dengan benda-benda yang negatif. Masya Allah. Pada saya, ialah satu, kita pindah tempat baru. Kemudian mungkin nama baru tu di proses hijrah. Masya Allah. Sekarang jawatan apa? Jawatan sekarang okey, kita kata sekarang tengah buat kerja apa dan memegang jawatan apa? Okey. Jawatan kalau dalam NGO lah, dalam Pertubuhan Ikram Malaysia, saya adalah selaku Setiausaha Agung Pertubuhan Ikram Malaysia. Dan dalam perlembagaan Setiausaha Agung ni dia kena full time. Okey. Dalam perlembagaan persatuan, pertubuhan. Ya, dia kena full time. Okey, siapa yang jadi Setiausaha Agung dia kena dia itulah kerja dia. Maknanya yes, sebab apa ni, dan dalam perlembagaan tu ayat dia adalah Ikram perlu maknanya menyediakan allowance khas kepada Setiausaha Agung. Dia kena full time lah. Tapi yalah, sebab apa full time, sebab berrol dia besar. So banyaklah kerja-kerja yang day to day basis tu memang basically di bawah tanggungjawab Setiausaha Agung lah. Nak tengok pejabat, nak tengok staff. Saya ada almost 40 orang staff kat office yang kena tengok kan. Setiap inci di pejabat Ikram Pusat tu di bawah SUA lah. Sejak bila? Baru lagi. Saya taklah baru sebenarnya. 15 Mei ni saya meraihkan setahun lah menjadi SUA. Setahun? SUA. Tapi di Ikram? Di Ikram lah apalah. Di Ikram daripada awal lah. Mungkin sebelum Ikram lagi saya dah bersama dengan NGO ni. Sebab sebelum Ikram kami adalah Jamaah Islam Malaysia, JIM. So saya mula bersama dengan NGO ni tahun 2004-2005 lah. Lama dah. Almost 21 tahun 20 lebih tahun. Yes. So yang untuk jawatan SUA 15 hari bulan ni adalah anniversary. Ya. So 2 hari awal disambut di Peduli Podcast. Peduli Radio. Alright, terima kasih semua anda masih lagi bersama dengan kami untuk segmen podcast yang istimewa, juga secara langsung di TikTok dan juga di laman sesawang ataupun laman web peduliradio.com. Bersama dengan saya Wan Ajaib dan tetamu yang sangat istimewa ini, kita nak belajar istilah mungkin secara ringkas Hafiz boleh ceritakan dalam persatuan. Sekarang tengah popular NGO, persatuan dan sebagainya. Dalam tu ada penjawatan yang macam mana sebenarnya? Dari segi presiden, naib presiden, macam mana? Boleh ceritakan benda tu? Saya rasa dia banyak bergantung kepada struktur NGO masing-masing lah. Tapi kalau dalam Ikram, kalau dari level eksekutif yang paling tinggi adalah presiden lah. Presiden yang paling tinggi, eksekutif. Kemudian dia ada timbalan presiden, dia ada naib presiden. Kemudian Setiausaha Agung lah. Timbalan dengan naib. Sebenarnya macam mana nak tahu the first one? The ranking tu yang lebih tinggi? Kalau dalam struktur memang biasanya timbalan akan jadi nombor 2 lah. Timbalan jadi nombor 2 lah. So naib is supposed to be, kalau in English apa? Vice, bukan? Vice President, betul. Deputy? Kalau timbalan deputy. Deputy is higher. Macam timbalan Perdana Menteri kan. Deputy Malaysia Prime mungkin dia tak ada Minister. naib Perdana Menteri lah. Tapi dalam pertubuhan ada. Teruskan. So then bawah Setiausaha Agung tu dia ada penolong, dia ada bendahari, and then dia ada jawatan kuasa pusat lah. Cuma Ikram ni dia unik sikit. Kita punya struktur tu gambarannya di atas eksekutif ataupun kita menjawatan kuasa pusat tu, kita ada dipanggil Dewan Perwakilan Nasional. Yang ini created atau memang dalam perlembagaan? Dalam perlembagaan. Yang mana fungsinya adalah dia macam ahli parlimen, dia membuat polisi-polisi kepada Ikram. Pertubuhan itu. Maknanya macam mana nak pilih dia orang? Dia orang voted ke macam mana? Interesting. Detail tu Okay. Boleh je cerita, tak salah pun. Okey je. Benda ni saya nak tahu org-chart lah. Sebab kami punya struktur dia unik sikit. So kami ada dalam 121 ahli Dewan Perwakilan Nasional ataupun 121 ahli Majlis Syura yang membuat polisi ataupun peraturan-peraturan Ikram lah. So satu persatu ni dipilih daripada, ada yang calon umum, 20 orang calon umum. Calon umum maksudnya apa? Satu Malaysia akan vote the 20 yang tertinggi lah. Vote. Kemudian dia ada calon ulama, 10 orang calon ulama. Dan dia ada 10 orang calon wanita, juga 10 orang calon muda. Muda ni yang bawah 35 tahun lah. Belia lah ni. Dan selebihnya dia akan mewakili negeri-negeri. Cawangan. Negeri-negeri. Mewakili negeri maknanya setiap negeri ada wakil lah. Dan of course lah, maknanya negeri yang lagi ramai ahli, lagi ramai lah komposisi wakil yang dia akan dapat.
chances untuk menang ataupun menjadi mewakili komiti di atas. Contoh macam Selangor mungkin dia ada 20 orang wakil. Okay. Mungkin kalau Perlis mungkin seorang. Okay. Sebab ahli Selangor logik lebih ramai lah daripada ahli Perlis. Ikut population. Yes. Okay. Itulah 121 ni yang maknanya dia sebagai Dewan Perwakilan Nasional, dia akan membuat polisi-polisi dan nak execute the polisi itu jatuh kepada eksekutif lah. So Dewan Perwakilan Nasional ni dia macam legislatif lah kalau dalam contoh kan. Kan. So yang eksekutif ni adalah presiden yang mengoperasikan lah. Dan adalah cawangan di negeri, kita ada 15 cawangan negeri dan kita ada 105 Kenapa cawangan 15 kawasan. 15 termasuk. 15 ni sebab Putrajaya kita letak dia sebagai negeri. Okey. Kalau Putrajaya ni bawah wilayah kan. Kita pecah, KL dengan Putrajaya pecah. So 15 negeri, 105 kawasan. Hafiz pernah kerja company? Of course, nah. Before sebelum berpersatuan lah, sebelum berpertubuhan. Okay. Of course, saya pernah full time dengan Ikram, bukan sebagai setiausaha agung, pernah jadi staff full time. Saya masa tu manage program-program beli remaja. Saya banyak dengan orang muda lah. Okay. And then saya resign sebagai staff tapi masih ahli, dan saya start pernah bekerja dengan 1-2 syarikat yang so called corporate. Kemudian banyak masa saya buat bisnes sendirilah. Saya self employed lah. Saya ada company sendiri. Oh, you have your own company. Ya. Itu bidang apa? Saya fokus on training. Okey. Awak apa qualification awak? Saya HRDF semua. HRDF accredited. Dan adalah some certified. Okay. That's your passion. Yes, sampai sekarang masih. Mengajar benda mengajar, tu training. mengajar. Kenapa bukan lecturer? Saya lebih suka fleksibel kot. I see. Jadi yang tu nanti kena bekerja dengan organisasi macam institute dan sebagainya. Tak salah, tapi mungkin prefer tu lebih fleksibel, lebih banyak bergerak kan. Alright. Untuk peduli podcast kali ini kita memilih tajuk NGO cabaran versus manfaat sebab trendingnya budaya membuka ataupun menubuhkan NGO ini recently, mungkin dah lama sebenarnya, cuma semakin people ataupun orang semakin bercerita tentang NGO mungkin kerana liputan social media dan NGO itu dilanda kontroversial. Dan saya bawa orang yang dah memang lama dalam dunia NGO ini dan mungkin insya-Allah lebih arif untuk berkongsikan pendapat dalam kita kata running the NGO. Saya nak tanya, lebih banyak cabaran ataupun lebih banyak manfaat? Tapi itu tajuk terlalu besar, tapi mungkin kita dah boleh start daripada situ. Okay. Is it interesting, cabaran mencabar ataupun benefiting kepada Hafiz? Kalau tanya saya, lebih banyak manfaat lah. Okay. Manfaat sebab ialah bila kita bergerak sebagai NGO, kita satunya kita tidak dilihat sebagai kita non partisan kan. Orang seharusnya melihat kita lebih neutral lah, tidak berpihak kepada mana-mana kan. Dan NGO ni tolaklah mana-mana nama NGO pun, dia punya biasanya dia akan bermula dengan empathy kebiasaannya. Dia empathy dan dia rasa perlu ada solution dan dia start buat NGO. Biasalah nampak mungkin ada NGO selamatkan Bukit Taman Melawati kan. Okay. Dia start dengan empathy dulu kan. Ada objektif dululah. Yes, ataupun dia objektif dan dia clear what is the problem statement ketika itulah kan. Ketika itu. Maknanya dia mana kita kena selamatkan. Bukit Melawati ni mungkin akan digondol. Digondol lah jadi. Jom kita buat NGO macam itulah. That's how it started selalunya. Biasanya macam tu. Okay. So kami pun lebih kurang macam tu. Kita melihat cabaran tu bukan pada kami dulu, cabaran tu kepada masyarakat. Kan, masyarakat banyak lagi. Ini gym. Zaman gym lagi lah. Kita lihat masa tu masyarakat ramai yang masih lagi belum betul-betul menghayati Islam kan, dengan sistem Islam yang betul kan. Jadi alhamdulillah kita ada sedikit program-program tarbiyah yang kita dapat sedikit celupan Islam yang kita ada ni, kita tubuhkan NGO itu, persatuan itu dengan hasratnya dapat mengerjakan
program-program dakwah, tarbiyah, islah, khidmah. So itu. So maknanya original initiative. Indie bindinging. Ya. That's So how, okay. banyaklah manfaat dia sebenarnya. So sebab kita melihat ada banyak isu-isu yang sebenarnya perlu diselesaikan di kalangan masyarakat ini. Jadi banyak sebenarnya perkara-perkara yang kita boleh bergerak sebagai seorang Muslim ni memberi manfaat kepada orang lain. Tapi okeylah, kita random kita berburak ni tak ada structure sangat because kita nak lompat-lompat. You punya Hafiz punya pendapat lah, bila orang buat NGO sewenang-wenangnya ataupun menubuhkan persatuan sewenang-wenangnya, what is your opinion? Sebab you, kalau saya tengok Hafiz sendiri nak set up tadi satu hal, the prinsip, the ideology, dan kerana apa sehingga hari ini, since 2004 sehingga hari ini masih lagi istiqamah with the same dengan nawaitu yang sama kan. So apa pendapat you kalau orang yang tiba-tiba nak buat NGO ni out of the blue? Ada soalan juga saya nak tanya. Thank you rakan di TikTok Khaizer. Sekejap lagi dia tanya, apa pendapat for some NGO is a tool to money laundering? Okay, after this Khaizer, kita kembali selepas ini Khaizer. So itulah dia Which one? The word is sewenang-wenang itu, maksudnya semasa dia buat NGO tu, maknanya dia tidak jelas apa isu yang nak dibawa, sebagai contoh kan. Sebab tadi kebanyakan NGO ni bermula dengan empathy kan. So kalau boleh tuan sebut sewenang-wenang, dia macam sebenarnya apa isu yang dia nak selesaikan. Maknanya dia punya problem statement pun dia tak establish benda tu kan. Jadi benda tu kena clear dulu, apa isu yang kita nak bawa kan. Jadi, yang nak dijuangkan. Ya, dari situlah baru dia datang, okay, so we need come to a solution. What is solution untuk selesaikan masalah tu? Then kita startlah buat what is our vision, our mission, what is our objective, what is our direction. So kalau kita tidak bermula dengan framework itu, kita start dengan sewenang-wenangnya, so dia tak clear direction. So sebenarnya dia akan jadi sebuah pertubuhan yang sekadar pertubuhan lah, tapi tidak ada apa-apa objektif, tak clear directionnya, apa fungsinya, tak jelas lah. So itu pada saya tak berapa sihat lah kan. Dia seolah macam kita buat pertubuhan, okay, then so nak buat apa? Ibarat orang start kita jalan, jalan gimana ni? Jalan je lah. So habis budi macam tu je kan. Okay. Tapi you seorang yang kita kata passion, patut orang lama dan memilih bidang training, adakah you tergerak hati ataupun you pernah membuat rasa macam nak train these people yang mungkin in the beginning tu dia orang rasa nak buka, dia ada hasrat yang sangat murni untuk buka NGO, tapi terbengkalai begitu saja. Do you have that kind of feeling towards it? Of course. Sudah tentu memang kita, dan di bawah Ikram pun kita ada beberapa agensi, institusi yang kita wujudkan, yang maknanya kadang-kadang ada anak-anak muda, ada setengah orang ni dia ada interest tertentu kan. Sebab Ikram ni dia sebuah NGO dakwah yang besar, jadi dia fokus pada dakwah, tarbiyah dan sebagainya kan. Tapi ada setengah-setengah orang ni dia nampak, contoh dia nak buat sebuah NGO yang fokusnya adalah lebih kepada isu-isu kemanusiaan, contoh kan. Jadi kita bantulah untuk wujudkan, ataupun ada setengah kelompok ni yang bukan berminat nak wujudkan Muslim profesional. Maksudnya apa? Orang-orang yang dalam bidang accounting, dalam bidang ekonomi, banking, tapi dia minat nak buat dalam kerangka Islamik punya vision kan. So kita bantu macam mana nak set up benda tu. So far sambutan macam mana ataupun outcome daripada apa yang you involve selama you buat? Alhamdulillah, kalau dalam konteks membantu wujudkan tu, di bawah Ikram kita ada lebih pada 40 agensi lah. Macam kalau dakwah Muslim kita ada Hidayah Center Foundation kan. Itu bawah Ikram. Ya, bawah Ikram. Kita ada MyCare, kita ada, kalau sekolah kita ada Musleh. Okay. So ada beberapa agensi-agensi yang kita wujudkan. Musleh private school Private school, betul. Tapi agama. Betul. Betul. So ditubuhkan oleh Ikram untuk to assist tadilah, untuk membantu that ecosystem. Yes. Alright. So okay. So any opinion kita
ambil pada soalan Khaizir tadi tu, yang orang create for that untuk is it benda tu wujud ke budaya tu untuk money laundering tu? Okey. Dia pada saya, kalau kita lihat daripada kes-kes yang berlaku sebelum ni kan, nampak benda tu memang wujud lah. Kan? Especially golongan-golongan yang menggunakan persatuan ataupun maybe agama untuk kepentingan peribadi dan sebagainya kan. So of course benda tu boleh berlaku. Apatah lagi kalau sebuah persatuan itu dia tidak ada dia punya auditing, tidak ada proper controlling kan. So dia terbuka kepada ruang-ruang penyalahgunaan itulah. Borak tak proper as in borak-borak macam mamat-mamat No, apa yang mencetuskan, I mean, after you tengah buat NGO, bantu orang ni dengan hati yang mulia, you started with that. Apa yang trigger, this is pendapat lah, apa yang trigger sehingga mereka tergamak to get involved with benda yang tak sepatutnya as a trainer, dari segi psikologi, dari segi observation? Saya rasa ni based on observation lah. Ini kita punya POV, kita punya opinion. Based on saya punya pemerhatian. Tidak ada tak ada kajian lah. Saya nampak sebab orang Malaysia ni orang yang baik dan pemurah. Dia mengambil kesempatan di atas that one consider demographic, psychographic orang Malaysia. Orang Malaysia lah kot. Okay. Kan? Baik dan pemurah maknanya kita boleh tengok iklan-iklan dekat Facebook pun kan. Keluar iklan Hafiz Hamidun wow-wowkan saya dekat TikTok. Wow balik. Kita boleh tengok orang buka madrasah, buka tahfiz, buka persatu-persatu ini kan, tapi menggunakan alasan-alasan tertentu untuk kepentingan peribadi. Benda tu wujud kan. So dalam keadaan sedar lah, maknanya they know dia jumpa loophole, is it? Macam dia boleh gunakan benda ni untuk melempiaskan apa yang dia inginkan. So tak ada badan yang boleh monitor before it started. Macam contoh filem Tom Cruise Minority Report, tak boleh kita tahu dulu. Soalan sembang kacik lah. Dia bergantung sebab kalau contohnya kalau ada kalau persatuan tu, sepatutnya kalau dia ada contohlah NGO tu, biasanya dia akan ada board of director kan. Dia ada governance sepatutnya lah. Governance yang akan menjadi kawalan, menjaga sistem kawalan di situ kan. I see. Sepatutnya adalah check and balance-nya kan. Macam kalau perkara itu berlaku, sepatutnya tak mudah lah, maknanya penyalahgunaan. Kadang-kadang benda tu mungkin NGO asalnya okey je kan, tapi apabila kawalan tu tidak dibuat dengan proper, mungkin dia boleh jadi something yang cabaran versus manfaat dalam running ataupun menubuhkan NGO. Saya bersama dengan Hafiz ataupun digelar Hafiz Bai di zaman sekolah, yang merupakan Setiausaha Agung untuk Pertubuhan Ikram Malaysia. Saya nak ucapkan terima kasih kepada beliau yang sudi meluangkan masa untuk bersama dengan saya yang mengecarakan Peduli Podcast yang dibawakan oleh Kopi Italia pada malam ini. Dan topik ini kita sama-sama borak ni untuk macam nak dapatkan satu information yang first hand, yang bukan netizen kind of information. Tengok TikTok tu, tengok TikTok ni, tengok komen tu, and then analyse, buat pandai-pandai buat pandangan sendiri. So I hope Encik Hafiz hari ni boleh membantu saya, memberi kepada pendengar-pendengar kita, yang mana di Peduli Podcast ni kita nak kongsikan perjuangan kita ni tentang kebaikan ataupun the real function of sebuah non-government organisation, NGO, yang mana sebenarnya non-profit juga, non-profit. Sepatutnya non-profit. And then difitnah sejak kebelakangan ini, nilai setitik kind of thing. So malam ni you can ask question. Okay, Khaizir, I take from you another persepsi. Kalau NGO tak dilayan oleh corporate, mereka akan ada agenda untuk kecam company. Is it true? Macam mana? Kalau NGO tak dilayan oleh corporate, mereka akan ada agenda untuk kecam.
Apa dilayan ada oleh pandangan? corporate. Saya macam tak berapa faham soalan tu. Contohnya mungkin maybe Kaiser boleh rephrase your question. Ya. Oh, dia kata ROS weak verification masa NGO registration tu. Ini pendapat Kaiser. Thank you Kaiser. You have a lot of good opinion. Maksudnya Maknanya pandangan dia lah, pandangan dia kepada perbincangan kita tadi lah. Oh, okey. Alright. So, sebagai seorang trainer, okey, sambil-sambil tu saya kena pasang jingle penaja. Join us on a journey to Italia. Tu dia. In the heart of Putrajaya. Kopi Italia. Product placement yang sangat hebat. Yang sangat hebat tengah on air dia hijack untuk kita promote Kopi Italia dia sampai sudah tak sampai air 2 ni. Saya minta air susu tadi. Okey. Persatuan Company Palau, then NGO suddenly buat publish report burukkan company. Dia banyak insight info ni Kaizi ni. Contoh NGO environment cakap company kena hire NGO to fix the situation. Okay, so dia bagi contoh Greenpeace. Okay, thank you Kaiser. I keep your question untuk kejap lagi punya conversation. Cuma kita nak berkenalan lagi dengan Cik Hafiz. Your persatuan anda ni ataupun NGO anda ni agama base. Ya, kita NGO Islam lah. Islam. Apa pendapat you tentang itu dipanggil apa, genre? Genre lah, betul. Genre menubuhkan kategori menubuhkan NGO. Boleh explain tak ada berapa jenis lagi yang you tahu based on your kenalan? Yang saya tahulah satu gate lah NGO hak asasi kemanusiaan. Okay. Kan banyaklah human right kan. Kemudian NGO kemanusiaan, NGO kebajikan, NGO khidmat masyarakat. Ataupun satu lagi NGO yang bersifat lebih interest group lah, macam sukan, selamatkan alam sekitar. Okay. So layman thinking, orang yang ignorance, mereka yang tidak peduli tentang what's going on. NGO ini sebenarnya supposed to be complement the society. Betul. Selain daripada kita nak rely kepada pihak berkuasa, so we need NGO untuk kita kata menekan ataupun untuk membantu. Bukan menekan-nekan. Itu dia panggil follow up. So itu adalah fitrah NGO. Dan ramai orang akan associate NGO ni dengan membuat laporan polis. Kan? Dia selalu terdapat isu apa-apa yang sedang berlaku. Lepas tu tiba-tiba NGO ni berdiri depan balai polis. Kami daripada NGO bla 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 ingin melaporkan. Can you explain why untuk orang ni macam apa benda? Saya rasa laporan polis tu adalah salah satu daripada tindakan lah. Tindakan. Tapi saya rasa itu yang mungkin yang paling hujung. Tapi dia punya maqasid kenapa laporan boleh dibuat tu adalah dia nak advocate something. Advocate something maknanya kadang ada setengah NGO tu ada perkara-perkara yang dia nak advocate kan. Contohlah kalau NGO yang macam kami sebagai contoh, kita ada beberapa agenda nasional yang kita advocate, kita kita advocate naik ke atas lah. Kita bawa kepada menteri, contohnya isu perpaduan. We are quite close dengan Kementerian Perpaduan kan, ataupun isu keluarga kan. Kita bawa isu tentang kawam kan. Jadi maknanya advocates ni yang dia akan bawa suara-suara keluar lah kan. Sama ada dia buat dalam bentuk kenatan media, ataupun dia buat dalam bentuk kempen, ataupun kalau nampak macam teruk sangat mungkin dia akan buat demonstrasi kan. Biasalah kan. Ada setengah-setengah tu mungkin juga yang kalau dah maknanya satu keadaan ataupun satu problem tu dia dah melangkaui batas-batas tertentu,
ataupun lunas undang-undang, dan mungkin juga kita bawa lah start. Ada yang mungkin setengah keadaan tu kita bawa buat laporan polis sebagainya. Kan? Saya rasa bukanlah semua NGO ni terburu-buru nak buat laporan polis. Tak. Pada saya itu adalah salah satu tindakan yang mungkin saya rasa paling antara yang hujung lah kot. Last lah. Tapi sebelum-sebelum tu biasanya dia bermula dengan apa yang nak disuarakan, apa yang nak di-advocatekan kan. So itu dia punya starting point. You your NGO kita kata istiqomah lah. Apa yang you perjuangkan, and then you sendiri pun seorang yang disiplin because you are full time as a setiausaha kerja. So apa kesan kepada you bila recently ni banyak NGO tampil ataupun dibawa ke muka pengadilan? Apa I mean to you personally, pada Hafiz, how do you feel? Sebab some people they known for syarikat, dia dikenali sebagai selebriti, dia dikenali sebagai pekerja syarikat ni. Macam you seorang ikon NGO, maybe pernah mendapat anugerah untuk NGO, and then recently sangat banyak tempias NGO ni buat hal, tapi I mean Hafiz sendiri, how do you feel it? Macam mana you rasa? Sebagai seorang manusia, saya rasa benda tu of course maknanya kita akan terkesan lah, kan, walaupun mungkin we are not directly into that situation kan? Tapi kita akan terkesan sebab kita manusia. Tapi sebab kita faham dan kita yakin apa yang kita buat, saya rasa benda tu penting kan. Dalam apa sahaja kita buat, kita kena faham dan kita yakin apa yang kita buat. Jadi kalau kita rasa kita buat ni benda yang betul, kita buat dengan lunas yang betul, kita yakin kita buat sebagaimana Islam ajar pada kita, of course adalah maknanya setengah keadaan tu orang tu mungkin, orang yang buat silap tu mungkin dia terkhilaf, mungkin dia terbuat silap, wallahu alam, itu ujian bagi dia lah kan. Tapi pada saya of course dia peringkat awal tu bila berlaku macam tu, kita terkesan lah, kita rasa macam impact lah, ada efek lah kan. Orang akan nampak macam kau pun terbabit lah, terbabit sikit lah kan, kau bukan pendakwah juga, kau bukan ahli NGO juga kan. Of course lah kita rasa macam tu kan. Tapi kita tak boleh nak deny benda tu. Tapi tak bolehlah kita nak berada dalam situasi tu selama-lamanya. Sebab kita yakin apa yang kita buat ni betul. Maknanya berlandaskan apa yang Allah wahyukan, Allah perintahkan, dan apa yang Rasulullah ajar kepada kita, dan teruskan usaha-usaha itu, okay? Dan ambil muhasabah daripada apa yang berlaku pada orang lain, supaya mudah-mudahan tidak berlaku kepada diri kita kan. Sebab kita yang bercakap di luar ini, bercakap tentang orang lain, kita tak tahu bila pula kita diuji kan. Tu benda, aib kita akan dibuka tu, Allahualam. Sebab hakikatnya saya berdua dengan ni, kita akan menutuplah segala aib-aib kita kan. Tapi bila kita keseorangan, hanya kita dengan Allah yang tahu apa yang kita buat dan sebagainya kan. Jadi saya berpandangan, of course sebagai seorang manusia kita ada rasa lah sedikit, tapi jangan letakkan diri kita selama-lamanya dalam situasi itu. Move on, betulkan balik niat kita, bergerak ke depan, perbaiki perkara yang mungkin boleh menjadi fitnah kepada kita dan sebagainya, dan buatlah. Di kalangan kawan-kawan, kalau isu berlaku memang ada orang akan call because they known you for that kan. So how do you answer that kepada kawan-kawan? Macam mana you nak explain that? Ramai yang akan call, tanya. Dia peduli. That's a good thing, sebab orang-orang yang orang so-called macam percaya kepada kita, yang mana yang mengenali kita kan, dia tak terus mengecam di social media, tapi dia bertanya kan, apa cerita kan. Jadi pada saya lah, itulah sebahagian tabayun. Kan, maknanya dia nak tahu dulu apa cerita dan kita explain. Setakat mana kita boleh explain kan. So the rest is kita serah pada Allah lah. Kalau dia masih nak terus percaya, alhamdulillah. Tapi kalau dia nak mengambil kebenaran bagi pihak lain, then is beyond our control lah. Tapi of course maknanya kita jelaskan sekadar mana yang kita mampu untuk jelaskan. Kesihatan senario NGO di Malaysia sebenarnya tahap mana before controversial ini berlaku? Saya rasa alhamdulillah kita ada mungkin ribuan NGO yang berdaftar banyak lah. Yang halal lah yang halal, itu halal banyak kan. So dan alhamdulillah maknanya semua berfungsi dengan baik, melaksanakan agenda masing-masing dengan baik kan. Jadi selama ni okey lah. Okey, alhamdulillah. Tapi Ikram dia fokus on local.
ke orang Malaysia, kebajikan orang-orang Malaysia. Okey, betul, sebab kita NGO lokal kan. Malaysia. Jadi kita fokus pada Muslim di Malaysia. Tapi kalau usaha-usaha di luar negara, kita ada MyCare sebagai contohlah. Dia kalau isu humanitarian di luar negara, kita MyCare yang akan handle. It's part of our ekosistem lah. Okay. Maknanya Ikram dia fokus kepada membina masyarakat dalam Malaysia dulu. Kan? Tapi kita ambil cakna juga isu-isu luar negara. Maknanya kita ambil peduli, kita maknanya terlibat dalam perbincangan sebagainya. Pandangan you bila rakyat tempatan lah, I mean, dia orang ni bukan apa, dia orang ni kita kata semangat kekitaan lah. So dia melihat NGO yang membantu negara luar ataupun orang-orang luar macam langkah bendul lah. Maknanya what do you think about it? Apa pandangan you? Itu contoh tolong Palestin, tolong Syria, tolong Nigeria ke tolong yang Somalia, sorry. So tapi orang di rumah kan mati kelaparan, that kind of thing. Macam mana you jawab benda tu as a NGO? Pertamanya saya melihat kita harus akur dan sedar. First kali tanggungjawab kalau rakyat Malaysia lah. Tanggungjawab yang paling tanggungjawab itu jatuh kepada kerajaan lah yang pertama sekali kan, untuk memastikan rakyat semua terbela. Itu pertamalah. Maknanya bukanlah bukanlah nak kata tak priority tapi kerajaan tu supposedly dah melihat dah. Itu tugas dia kan. Yang pertama. Kedua adalah saya yakin NGO di Malaysia pun tidak meninggalkan rakyat Malaysia. Kan, maknanya bantuan-bantuan diberikan. Tapi of course maknanya mungkin ada setengah-setengah orang yang kita tinggal, kita tak perasan ataupun tak dapat maklumat. Dan kita kalau boleh tercicir ataupun kita boleh kalau boleh nak jadi kumpulan penyelamat dunia lah kalau boleh kan. Avengers kan. Tapi yalah maknanya ada kecicir-kecicir tertentu yang mungkin maklumat tak sampai. Saya nampak dia minta maaf lah, kerana mungkin dia sedikit persepsi kan. Orang nampak macam dia utamakan luar. Tak, macam MyCare walaupun dia adalah Malaysia humanitarian care Malaysia, tapi dia ada komposisi, ada weightage, some percentage tu fokusnya adalah ke dalam, some weightage tu keluar kan? I see. Not 100% keluar kan. Alright. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton Peduli Podcast yang ditaja oleh Kopi Italia, dan terima kasih saya ucapkan kepada Encik Hafiz yang merupakan Setiausaha Agung Setiausaha Agung kepada Pertubuhan Ikram Malaysia. Soalan asas jugalah daripada layman. Setiausaha Agung dan juga Setiausaha Kerja. Apa beza dia tu? Oh, okey. Ni term ni. Terms. Saya cuba jawab. Kalau mungkin ada rakan-rakan lain yang lebih tepat jawapannya nanti boleh komen. Yang kerja dengan ROS. Kalau ikut pemahaman saya, Setiausaha Agung ni dia adalah maknanya dari sudut pentadbiran dia adalah orang nombor satu dari konteks pentadbiran dalam sebuah organisasi. COO. Betul. Ni apa ni? Kita boleh kata susu. Susu boleh susu. Tak ada apa-apa. Okay. Kita boleh kata dia macam COO lah. Kalau dalam operation. Okay. I see. Tapi kalau bawah Setiausaha Kerja, bawah SUA ni dia mungkin ada kaki tangan ataupun orang yang mengoperasikan setiap hari kan, kerja-kerja yang mungkin administration sebagai contoh. Sebagai contoh lah, bila kita ada Ikram, kita ada 30,000 ahli sebagai contoh kan. Jadi nak kena uruskan keahlian tu, yuran tahunan dia ke, kadang-kadang setiap bulan kita ada ratusan ahli baru kan. Jadi nak kena uruskan dengan ROS. So Agung tak buat yang tu. Setiausaha Agung tak buat Normally Setiausaha Agung patutnya memastikan semua itu ditadbir dengan baik, diuruskan dengan baik. Tu adalah dia punya skop dia. So macam mana nak pastikan dengan baik tu, dia boleh buat sendiri juga, ataupun mungkin dia ada Setiausaha Kerja ataupun staff dan sebagainya lah. I see. So ini jawapan saya lah, tapi mungkin kalau ada rakan-rakan lain tapi make sense lah untuk kita basic saja, just to educate orang yang interested to know about NGO, dan
diorang rasa macam ada opinion to condemn or to comment about NGO kan. Cuma this platform Peduli Podcast ni, kita concern, kita peduli untuk make sure NGO ini ada hub ataupun ada platform untuk menyampaikan perjuangan mereka, untuk memberitahu apa yang mereka ingin sebarkan. So that's why saya nak ucapkan terima kasih juga kepada Insaf Malaysia yang menubuhkan program ini ataupun studio ini secara pro bono, secara sincere. Maknanya dia kata Presiden Insaf ni, dia kata dia banyak buat kerja bantuan teknikal di seluruh region Nusantara. Dia selalu hantar bantuan dan dia selalu ke Indonesia. Dan bila dia ke sana, kat sana ada banyak radio. Cuma bila dia balik kat Malaysia, dia kata untuk kongsikan maklumat yang sama, tak ada radio tu. So that's why ditubuhkan radio kebajikan, Peduli Radio tu. Peduli Radio. Cuma saya mengelolakan podcast Peduli. Peduli Podcast untuk saya bawakan tetamu-tamu terulung lah. Macam Cik Hafiz kita ni. Dan kebetulan pertubuhan beliau ni pun orang tengah borak, tengah viral. Kita kata FYP kan. So kita hari ni kita dapatlah sedikit sebanyak information ataupun clearance lah, mana dari segi nak sembang je dengan kawan-kawan kan. Alright, kita nak tanya pasal dalam penjawatan, pertubuhan, ada istilah perebutan kuasa ataupun dari segi penentuan jawatan. Is it happen? Is it really happen ataupun dia sekadar microdrama? Kalau dalam NGO, saya tak rasa dia berlaku macam tu lah. Sebab NGO ni kan dia volunteer kan. So mungkin rakan-rakan NGO lain mungkin boleh ni. Bukanlah kata tegur lah. Bukanlah kata lebih banyak reluctant leaders, tapi orang kalau boleh tak nak pegang jawatan sebab dia satu tanggungjawab kan. So yelah, kalau dah pegang jawatan tu bukan dapat allowance ke. Tak ada. I mean kalau dalam Ikram hanya Presiden dan Setiausaha Agung saja yang mesti diberi allowance. Lain tak dapat allowance. Lain memang volunteer. Tapi ada pangkat malah ada keluarkan duit lagi. Masya-Allah. Tak jadi lah buka ni. Jadi dalam konteks itu, pada pandangan saya lah, tak ramai, saya tak tahu NGO lain, tapi agak mencabar jugalah kadang nak dapatkan nak orang-orang yang boleh memegang jawatan kan. Dan dia bila kadang dia sibuk bekerja, ada professional work yang dia perlu selesaikan, tapi dia sama juga nak memegang jawatan dalam NGO kan. So bukan satu yang mudah lah kan. Bukan ke kalau ada jawatan tu dia akan memberi mileage kepada mereka untuk, sebagai contoh, saya nak jumpa SUA lah datang interview ni. Do you have any competition di kalangan ahli? Untuk jawatan apa? Untuk mendapat mileage lah. Katalah jawatan satu hal kan. Kalau dalam Ikram so far alhamdulillah tak ada lah. Tak ada competition itulah. Tak ada lah. Orang tak kisahlah kan. Tak berebut lah. Maknanya nawaitu masih lagi steady lah. So far alhamdulillah lah. Tak adalah perebutan itu. Maknanya tak adalah macam nak kena bawa cai ke. So far tak ada. Tak ada. Tak perlu lah. Tak perlu. Maknanya kita mengambil satu istilah amanah ini bukan hak milik tapi anugerah. Ini cerita lama dulu. Masya-Allah. So tak perlu cai untuk berada di sini sebab kita tak ada apa-apa kepentingan kan. Kita dalam kita pegang jawatan ni, kita bukan dapat apa-apa projek ke apa ke, tak ada lah. Cuma saya sebut tadi, dalam perlembagaan Ikram hanya Presiden dan Setiausaha Agung saja yang Ikram perlu sediakan allowance untuk pastikan dia dapat bekerja ataupun berkhidmat secara sepenuh masa. Alright. Ini adalah Peduli Podcast yang ditaja oleh Kopi Italia. First episode tau. Oh iya ke? Peduli Podcast ni first episode. Benda ni dah memang running lah. Cuma mana podcast dalam Peduli Radio ni? So ni first episode and then you are the first. Wah, itu yang kena special. Terulung tu. Terulung dan terus dapat penaja. Oh tu dia. So ini adalah satu rezeki yang sangat hebat. Masya-Allah. Saya merupakan host anda
yang akan bertemu anda setiap seminggu sekali, dan saya direzekikan berkawan dengan orang-orang yang powerful, Masya-Allah. ada jawatan, dan well known, tapi very humble, willing to share dia orang punya opinion. Okay, cabaran lah. The worst ataupun kenangan cabaran yang paling you ingat dalam running Ikram? Cabaran yang adalah beberapa pengalaman. Tahun 2012 saya pernah salah seorang peserta saya meninggal dunia dalam program remaja lah, lemas. Panjanglah ceritanya, keluar surat khabar radio pun. Oh ya? Ya. Itu tahun 2012, maknanya berapa umur tahun? berapa tu? Masa tu 20 apa 25 26 kot. Hafiz umur 26. Ya, sebagai masa moderator, tu saya sebagai ketua, saya pengerusi kelab remaja Ikram masa tu. So kita buat program. So itu saya rasa antara titik terendah lah. Maknanya it's happen. Tapi banyaklah yang kita belajar dari situ. Kemudian mungkin yang the recent yang isu-isu sekarang ni lah, cabaran-cabaran yang kita sedang hadapi, ujian yang kami sedang lalui. Masih lagi lalui? Mungkin sekarang ni dah agak tenang sikit. Dia punya pukulan tu agak tenang sikit, tapi kami yakin pukulan ni agak the word is existable lah, dia agak berpanjangan lah kan. Satu benda yang agak orang kata that is happen ketika saya menjadi Setiausaha Agung. Nak kena manage the crisis lah. Tapi yalah, maknanya ketika itulah kita membaca kembali ayat-ayat Quran yang kita hafal, yang kita tadabbur kan. Maknanya sebagai satu sumber kekuatan lah sebenarnya kan. Sebab kalau kita tengok, kalau kita anggap inilah sebagai satu perjuangan, mungkin orang-orang pejuang-pejuang terdahulu lagi hebat ujian dia sebenarnya kan, banding kita sekarang ni kan. Mungkin kena kecam dekat social media, jadi FYP kejap kan. Ada kenyataan media saya yang dikecam dan sebagainya kan. So tak apa, saya ambil itu sebagai satu pengajaran, satu kata apa, muhasabah. Kebetulan kalau dalam saya adalah Setiausaha Agung yang ke-5 ataupun ke-6 dalam Ikram sepanjang Ikram lah, daripada tahun 2009. And I'm the youngest lah. Kalau sebelum ni mungkin historical lah, bersejarah. Sebelum ni mungkin paling muda pun umur 50-an kan. Tapi ni umur 40 dah jadi Setiausaha Agung. So satu pengalaman yang dan juga pukulan dahsyat sebenarnya, tapi yalah, kita terima itu sebagai satu muhasabah daripada Allah. Apa yang tindakan yang you buat sekarang dari segi to clear up your dipanggil tempias tu? Apa lagi yang you buat selain daripada membuat kenyataan media ataupun bermedia sosial? Apa lagi? Saya rasa ialah dalam keadaan sekarang ni tak ada banyak yang kita boleh buat secara terbuka sangat lah. Maknanya nak contoh macam nak keluarkan naratif tertentu ke, dia akan, orang akan nampak kita defensif dan sebagainya kan. Jadi apa yang kami buat adalah sekarang ni ialah kita memberi penjelasan-penjelasan, tapi secara yang terdekat, tertutup dan terdekat. Maknanya satu kepada ahli kan, kemudian kepada rakan-rakan yang close to us, rakan-rakan NGO, our stakeholder yang rapat dengan kita kan. So kita memberi penjelasan, tapi lah penjelasan tu pun kita tak boleh nak bagi banyak sangat, sebab sekarang ni isu yang kami sedang hadapi ni dia dah masuk ke siasatan SPRM dan sebagainya. Jadi adalah batasan-batasan yang kita tak boleh nak untuk bercerita, untuk membuat penjelasan dan sebagainya. Takut dia mengganggu pula siasatan dan sebagainya kan. Jadi kita
berkongsi, menjelaskan sekadar apa yang kita boleh mampu menjelaskan lah. Tapi you dibenarkan appear kalau macam ni dalam interview ni, you masih lagi boleh Tak ada, asalkan tidak maknanya fokus kepada perbincangan tersebut lah. So kena berhati-hati sikit lah yang tu lah. Tak apalah, yang tu kebetulan kita pun hanya bercerita tentang siapa itu Hafiz Bai, selain daripada jejaka tampan yang berasal daripada mana tadi? Saya Melaka. Asal daripada Melaka. Beliau juga masih lagi merupakan seorang setiausaha agung, jawatan macam COO kalau dalam company kan. Betul. Alright, because it's a trend. It's a trend, and then there's a media social yang kita boleh brag about this trend. Buka NGO ataupun join NGO pada pendapat Hafiz? Wah, interesting. Sebab kalau soalan saya tu. Saya rasa dia bergantung kepada apa kita nak lah. Kalau kita adalah orang yang memang driver, orang yang ada satu vision yang besar, kita ada satu gagasan dan perjuangan yang besar kita nak buat, dan kita ada kekuatan, kita tahu kita ada sokongan yang ramai. Kalau kita buka ni akan ada yang menyokong. Okay. Dan Go dia on founder lah. Tapi kalau kita adalah orang yang mungkin tidak boleh memberikan komitmen yang banyak, tapi berminat untuk nak terlibat dalam kerja-kerja masyarakat, then join as member. Sebab nak buka NGO ni senang, tapi nak memastikan senang. Dia boleh sustain, boleh masih lagi maknanya mengekalkan ahli itu bersama-sama dengan NGO. Petang tadi pun ada orang datang, pejabat tanya saya, how to retain your members kan. Macam mana Ikram retain kita memastikan ahli kita ni retentionnya tinggi, kekal bersama dengan kami kan. So apa yang kita buat dan sebagainya. So saya rasa itu yang mencabarnya sebagai seorang founder lah kan, ataupun sebagai orang yang awal menggagaskan ataupun dalam konteks leadership, macam mana kita nak buat benda tu kan. So itu mencabar sebenarnya. AGM itu dasar perlembagaan. Macam mana? AGM adalah mesyuarat agung. Yang tujuan adalah untuk, kebiasaannya tujuan AGM ni, kalau ada setengah NGO, tujuan adalah untuk tempat untuk kita nak menyemak, meluluskan, melihat laporan-laporan. Biasa dibuat setahun sekali lah kan. Contoh nak tengok apa aktiviti yang telah dibuat. Sebab of course maknanya aktiviti tu dibuat mesti menggunakan duit kan, ataupun apa perbelanjaan yang telah dibuat dengan duit tersebut. So itulah ruang untuk ahli melakukan semak imbang kepada pimpinan. Biasanya macam itulah. Selain daripada mungkin ada setengah-setengah keadaan tu, AGM ni adalah tempat untuk buat pemilihan kepimpinan dan sebagainya kan. How do you earn? NGO nak tolong orang, memerlukan keuangan. So apa lagi cara untuk mendapatkan bantuan keuangan ni? Ataupun boleh ceritakan sebenarnya NGO ni boleh dapat sumber keuangan ni bagaimana? Biasanya kalau NGO yang ada dekat luar sana, sumbangan dia depend on what kind of NGO lah. Ada setengah NGO tu dia dapat grant daripada kerajaan pun ada juga. Dia mohon. Sebab kerajaan ada banyak inisiatif projek nak dibuat. Kadang-kadang dia mungkin ada setengah projek tu dia nak engage dengan NGO sebagai contoh kan. Ada setengah NGO tu dia dapat dana daripada corporate pun ada juga, CSR. Macam minggu lepas saya bantu sebuah NGO, nama dia Youth Empowerment Foundation. Dia fokus kepada anak-anak asnaf, anak-anak yatim yang umur 18 tahun yang habis keluar rumah anak yatim, tak ada orang nak tengok dah. Siapa founder dia? Founder dia adalah Datin Paduka Cik Asmah nama dia. Dia pun chairman lah kan. So dia itu dapat banyak daripada corporate. Corporate. Daripada bank kan. So dia dapat. Ada juga. So corporate akan bagi atas dasar CSR dia lah. Ya. They have that allocation to declare. Betul. Later. Yes. Okay. So tapi maknanya yang tu dia lebih tinggi lah sikit dia punya apa? Dia punya dia punya accountability tu lebih tinggi lah. So banyak dana, kebanyakan NGO akan dapat dari situ lah kebanyakannya. Kalau kami Ikram, kita 90% to 95% kita punya income kita datang daripada ahli. Ahli bayar yuran? Ahli menyumbang. Ahli bukan yuran, dia menyumbang. Menyumbang terpulang lah? Menyumbang kepada kami lah. So kita ada 3 jenis ahli.
ahli biasa, ahli aktif dan ahli teras. So 3 level ahli. So biasa ahli aktif dan ahli teras ni dia menyumbang kepada Ikram lah. Dia menyumbang untuk aktiviti Ikram. Ya, betul. So boleh Ikram macam okay lah NGO, are they allowed to promote themselves? Promote maksudnya contohnya? Mempromosikan diri mereka di billboard, masuk TV, beli iklan dan sebagainya. Boleh, tapi saya rasa dia kena clear what is the purpose of that, kan, nak buat benda tu kan. Ada setengah biasanya kalau buat macam tu mungkin dia ada nak buat juga crowdfunding program, kan. Okay. Ataupun mungkin dia nak iklankan program. Jarang sangat lah saya tengok NGO suka-suka nak buat billboard untuk perkenalkan kami adalah NGO. Jarang sangat lah sebab it cost kan, dan dia macam tak ROI ni kan. Unethical. Unethical juga lah. So dia akan di-query oleh members. Yes. For what kan. So tapi pada saya it depend on what is the purpose. Pentadbiran lah kot kan. Masing-masing punya direction. Yes, betul. Pernah terdedah dengan NGO daripada negara selain Malaysia? Ada, maknanya kami ada collaboration dengan luar negara, dengan Indonesia, dengan saya sendiri pernah ke Turki hujung tahun lepas. Kita ada collaboration dengan Shark Forum daripada Turki, adalah untuk program belia, research dan sebagainya. So macam mana dia punya execution ataupun cara dia run dia punya NGO? Boleh bagi perbandingan tak? Kalau di luar negara dia lebih unik sebab kadang saya tengok NGO diorang ni dia dah jadi macam carrier kalau negara. Oh ya. Maknanya so tak apa, benda tu it's okay like that. Maknanya saya tak pasti macam mana dia punya governance je. Okey, tapi bila saya ke Turki tahun lepas, saya sempat melawat dalam 7 ke 8 NGO dekat sana, termasuklah ada yang mungkin think tank dan sebagainya kan. Research center. So most of them memang full time and work as professional lah. Dia datang tu macam masuk office dia itulah macam kerjaya dia. Yes. They got salary for that. Yes. And then tidak ada pandangan serong. Tidak dilihat sebagai yang tu kita tak pastilah kan sebab kita jumpa dia. Tapi wujudlah maknanya benda tu. Dan office-nya macam kadang-kadang nampak lebih wow daripada corporate punya office. Business office lah kan. Pada je the first impression tu nampak good lah kan. Maknanya di luar negara tu saya nampak NGO ni dia jadi satu carrier. Di Malaysia ni mungkin belum sangat popular, walaupun ada. Tapi belum sangat popular macam luar negara. Saya nampak dia memang dah jadi satu carrier lah. Maknanya orang tak nampak macam NGO ni lekeh. Okay, faham tak? Macam orang nampak ni kau kerja dengan NGO ada gaji je. Betul. Malah diorang ni lebih nampak profesional, nampak lebih event dia buat tu nampak lebih gah kan. So lain sikit lah saya nampak pembawakan dan exposure dekat luar negara tu. Okey, soalan terakhir bersama dengan Cik Hafiz kita yang merupakan Setiausaha Agung Ikram, Tubuhan Ikram Malaysia, dalam Peduli Podcast yang dibawakan ataupun ditaja oleh Kopi Italia. Ada lagu dia tadi kan. Nanti insert lah bro. Ada jingle. Ada dia punya lagu AI sekarang ni. Dan terakhir, soalan yang terakhir tadi you cerita sebenarnya NGO ni boleh maju. Maybe you can share your experience dengan you ada pertemuan dengan Jason tadi. Saya nampak dia macam ni NGO ni dia akan lebih maju apabila dia ada good funding lah. So to get the good funding you must have a good result. To get a good result you must have a good activity, dan maknanya pelaporan you bagus, governance you bagus. So masyarakat, corporate, kerajaan akan trust kepada you, then you get more funding, you can get a good team and you can get a good result and good NGO lah. Maknanya you kena start macam tu. So itu yang saya nampak daripada dia lah kan. Walaupun dia masih muda, umur 30-an, tapi dia ada lebih dan 20 orang staff bergaji. Tapi genre dia apa? Diversity. Dia fokus on diversity. Dia fokus on the isu-isu perpaduan lah. Dia fokus itu je. Boleh tak saya katakan kalau genre itu berkaitan dengan agama, ia menjadi lebih sukar? Tak, dia sebab satu Islam ni, agama ni luas lah. Agama ni Islam ke agama? Saya kata agama lah genre agama.
dia akan jadi, dia bergantung juga bagaimana pembawakan. Contoh macam kami Ikram, walaupun kita NGO Islam, tapi kita taklah maknanya NGO yang boleh disebut NGO Islam ni, fokus kita adalah khusus kepada ibadah kan. Islam ni kan luas kan. Islam ni syumul kan. Jadi kita ada agenda nasional yang kita bawa naik ke atas, jumpa menteri, ahli parlimen. Kita ada pendidikan masyarakat yang kita turunkan bawah, jumpa dengan masyarakat. Kita ada program dakwah kaumbi. Memang program-program di flat, PPR, di masjid-masjid, di sekolah. Jadi pembawakan kita tu pelbagai, tapi kita punya naratif adalah kita nak bawa Islam wasati tu. Jadi alhamdulillah maknanya penerimaan tu baik lah. Terima kasih Syekh Hafiz, Setiausaha Agung ataupun COO kalau ikut pangkat dan swasta kepada Pertubuhan Ikram Malaysia kerana sudi hadir bersama dengan saya menjadi tetamu terulung untuk podcast Peduli Podcast yang dibawakan oleh peduliradio.com dan ditaja oleh Kopi Italia. Dan saya berharap tajuk pada malam ini NGO titik 2 cabaran versus manfaat, memberi manfaat kepada anda semua. Dan insyaAllah kalau ada rezeki kita bersama lagi pada episod ataupun ruang bicara yang akan datang. Dan terima kasih Cik Hafiz kerana sudi bersama dengan kami semua. Dan saya nak minta diri dahulu, dan kalau anda nak kongsikan panjangkan manfaat ini, anda boleh kongsikan di YouTube ataupun di Facebook. Jangan lupa subscribe, like dan juga share video ini, dan ianya menjadi manfaat kepada semua. Minta diri dahulu, saya Wan Ajaib, penyampai anda. Dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.